Check this out. Hey guys, welcome back to Landscation. So, saya Faris. Dan saya Zaid. Dan hari ini kita akan bawa korang ke 3 tempat untuk cuci mata di Kuala Lumpur. So, tunggu apa lagi guys? Jom! Kami mulakan perjalanan kami dari UiTM Alor Raja ke Bukit Dinding Setiawangsa. Setahu kita orang, ada 3 trail yang menuju ke KLCC View. Kita orang ambil trail yang paling ekstrim, iaitu Kazumi Otai Trail. Kalau korang nak hiking kat sini, korang kena jaga-jaga sikit tau guys, sebab ada sarang ular. So guys, kat sini pun ada trail mountain bike. Kenapa jalan ni suram je guys? Tengok panah-panah, kata checkpoint yang kedua. Jangan-jangan sesat. Tahu-tahu dah sampai ke KLCC View, tapi itulah, mendung pula bila sampai atas ni. Okey tak? Okey, aku okey tu. Siut. Kau macam mana? Aku okey je. Kau tu macam mana tiba-tiba down pula? Sorry dia, kaki aku barai dia tengah-tengah. Tu. Okey lah, macam ni lah. Aku pun dah berpeluh, dah bermasam. Aku tengok kotor gila ni. So macam mana ni? Kau kan baru lepas hiking kan? Nampak kamera tu pun kotor tau tak? Ya lah. Teruk siap. Ya. Baju kau dah lain lah. Lah. Baju kau pun lain siap. Nampak magic tak? Ya dah. Kau like kamera tengok, kita terus berubah outfit kan. Tengok, daripada kotor, bermasam tu tak masam kan. Tak kotor kan. Tapi apa pelik lah. Kenapa tempat ni rasa lain Dia macam kat taman-taman. Kita kat mana sekarang? Betul lah benda yang kau fikir tu. Kita memang kat taman kan? Ish, taman ni. Taman Tasik Setiawangsa. Taman Tasik Setiawangsa. Apa je kita buat kat sini? Kau tak tahu kan? Tak tahu tu. Jom pulang tu. Jom. Kalau korang nak tahu, dekat sini boleh sambal birthday atas air. Waktu jalan-jalan kat sini, macam-macam haiwan kita orang nampak. Tapi selalunya ikan je lah. Kalau korang penat tengok tasik tu, kat sini pun ada taman kuda juga. Tapi kalau nak naik kuda, kena bayar lah. Aik, duduk dah ke? Penat tu. Penat? Aku tak penat lagi ni. Jom lah jalan-jalan. Aku rasa macam nak pergi tengok sunset lah. Tengok sunset? Aku tahu kat mana tempat dia. Jom aku bawa kau. Kau okey tak? Kita kat mana? Tak, kita kat mana sekarang? Kita dekat Taman KLCC. Tapi apa nak tengok sunset tu? Kejap. Sunset tak keluar lagi. Baru kau buat apa ni? Okay. Kau nak tengok sunset kan? Apa kata kita jalan-jalan dulu kat sini? Kau boleh tengok aktiviti apa kita boleh buat kat sini? Cuma tengok sunset? Apa lagi? Jom mak! Boleh juga. Jom. Korang nak tahu tak guys, dekat sini ada kolam kanak-kanak. Kalau korang jogging atau jalan-jalan dengan family, korang boleh jalan sambil menikmati pemandangan. Kalau korang nak tahu, Air Pancit Ria Stephanie ni, dia ikut rentak lagu tau guys. Dia bermula dari 8 malam sampai 10 malam. So guys, kalau korang yang terperap je kat rumah tak tahu nak buat apa tu, marilah datang Pusat-Pusat KL. Ada banyak gila spot menarik, tersembunyi dan best yang tak sempat nak masuk dalam video ni. Kita orang rekomen gila ajak family atau kawan-kawan korang jalan-jalan KL. Alah tahu je dah sampai penghujung video. Macam mana ni? Alah, tapi korang jangan sedih. Ada banyak lagi video-video naik macam ni. Kat channel mana, Faris? Kat channel Landscation. So, korang tunggu apa lagi? Banyak lagi video-video menarik kat situ. So, tunggu apa lagi? Check it out lah guys. Check it out.